Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita akan tengok dengan lebih dekat tentang sistem nilam bersepadu termaju atau kita panggil AINS. Lebih spesifik lagi, kita akan belajar cara yang betul untuk uruskan perpindahan murid dalam sistem ni. Kalau anda seorang guru atau pentadbir sekolah, ini memang antara tugasan yang biasa anda hadapi kan? Tapi jangan risau, perkongsian kali ini akan buatkan proses tu jadi lebih jelas dan mudah, satu persatu. Okey, perkongsian kita ada 4 bahagian. Mula-mula, kita akan buat pengenalan ringkas pasal AINS. Lepas tu, kita akan tengok langkah-langkah untuk pindah masuk dan pindah keluar murid. Akhir sekali, kita akan buat rumusan penting. Jom kita mulakan. Okey, jom kita masuk bahagian pertama. Sebelum kita boleh buat apa-apa urusan pindah, kita semua kena mulakan dari tempat yang sama, iaitu portal yang betul. Asasnya senang je sebenarnya. Pergi ke laman web, pilih portal yang betul untuk pentadbir dan masukkan butiran log masuk anda. Jom kita tengok macam mana rupa dia. Nampak tak laman utama ni? Jangan keliru dengan butang log masuk delima yang besar gedebak tu ya. Sebaliknya, fokus kita pada pautan yang lebih kecil kat bawah tu, portal guru dan pegawai. Itulah pintu masuk kita. Lepas klik je, anda akan dibawa ke skrin log masuk papan pemuka ni. Dekat sinilah anda kena masukkan ID pengguna dan kata laluan yang memang dah dibekalkan khas untuk sekolah anda. Baiklah, kita dah berjaya log masuk. Sekarang kita masuk ke proses utama yang pertama. Yang ini adalah untuk situasi bila ada murid baru sampai ke sekolah anda dan anda perlu daftarkan dia dalam sistem AN sekolah. 3 langkah awal ni memang kena ingat. Pertama, klik butang yang betul. Kedua, masukkan ID delima murid dengan tepat. Dan ketiga, tekan butang cari. Simple je. Bila anda dah log masuk, anda akan terus nampak senarai murid. Cuba perhatikan dekat bahagian atas sebelah kanan. Ada satu butang yang jelas tertulis pindah masuk murid. Inilah yang anda perlu klik untuk mulakan proses. Satu tertingkap kecil akan muncul, minta anda untuk masukkan ID delima murid tersebut. Dan dekat sini, ada satu perkara yang sangat penting untuk anda tahu. Dan inilah dia perkara kritikal tu. Tolong masukkan ID sahaja. Contohnya Ali.Abu ataupun M123456778. Jangan sekali-kali masukkan bahagian @modl.edu.my. Ini adalah kesilapan yang paling biasa orang buat dan nanti carian tak akan menjadi. Kalau anda buat dengan betul, sistem akan terus paparkan nama penuh murid tu dan sekolah asal dia. Ini penting sebagai langkah pengesahan, supaya kita tahu kita dah jumpa orang yang betul sebelum kita teruskan. Tapi, macam mana pula kalau tak jumpa? Kalau sistem tak dapat kesan ID tu, ini bermakna murid tu sendiri belum pernah daftar dalam ANS. Jadi, langkah seterusnya adalah minta murid tersebut untuk daftar sendiri dulu. Lepas tu, barulah kita boleh cuba lagi. Dan ini langkah terakhir yang paling memuaskan. Bila dah sahkan nama dan sekolah asal tu betul, klik je butang hantar untuk sahkan kemasukannya ke sekolah anda. Selesai? Sekarang, jom kita tengok proses yang sebaliknya pula. Apa yang kita perlu buat bila ada seorang murid yang akan meninggalkan sekolah kita? Okey, ini poin penting yang kena ingat. Tak macam proses pindah masuk tadi yang ada butang khas, proses pindah keluar ni sentiasa bermula dengan kita mencari murid tu dalam senarai kita dulu. Jadi, dekat laman senarai murid yang sama, gunakan bacarian untuk type nama atau ID delima murid yang nak berpindah tu. Lepas tu, klik butang cari. Lepas anda klik nama murid tu dari hasil carian, anda akan dibawa ke profil dia. Dekat sinilah anda akan jumpa butang tukar sekolah murid. Klik butang ni untuk buka pilihan perpindahan. Sistem akan bagi anda 2 pilihan yang jelas. Yang pertama, pindah ke sekolah lain. Ini untuk murid yang berpindah ke sekolah lain yang juga guna AINS. Pilihan kedua, berhenti atau tidak berkenaan atau tidak pasti. Ini pula untuk murid yang dah tamat persekolahan atau sebab-sebab lain. Inilah skrin pemilihan yang akan anda nampak. Macam yang kita bincangkan tadi, pilih je sama ada pindah ke sekolah lain atau berhenti, bergantung pada situasi murid tu. Sistem akan uruskan selebihnya lepas anda buat pilihan. Okey, kita dah pun cover kedua-dua proses. Sebelum kita tamat, jom kita imbas kembali perkara-perkara yang paling penting supaya proses ni nanti berjalan lancar je. Jadi, rumusan utamanya, untuk pindah masuk, guna butang khas. Untuk pindah keluar, mulakan dengan cari murid tu dulu. Paling penting, jangan sekali-kali masukkan domain penuh untuk ID delima tu. Dan akhir sekali, gunakan pilihan berhenti tu betul-betul untuk murid yang dah tamat pengajian. Dengan ikut langkah-langkah mudah ni, pengurusan data murid dalam sistem ANS jadi lebih sistematik dan efisien. Semuanya betul-betul di hujung jari anda.
Terima kasih kerana sudi luangkan masa. Kami pun nak tahu, ada tak fungsi ANS yang lain yang anda rasa kami patut huraikan dalam siri seterusnya? Kongsikan pendapat anda ya.